Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam semesra berdaya berbudaya dan salam DSL TV. Pada hari ini, sekolah telah mengadakan majlis perpisahan untuk Puan Noriza selaku penolong kanan PPKI dan majlis Hari Raya Aidilfitri untuk tahun 2025. Saya Muhammad Adil Izman bin Muhammad Azli. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan. Assalamualaikum. Sekarang saya bersama Fikri daripada kelas 3 Al-Azzi. Jadi Fikri, apakah perasaan Fikri sepanjang majlis ini dilakukan? Saya berasa gembira lah dapat sambut dengan kawan-kawan. Lepas tu makanan pun banyak. Sedap lah. Jadi apakah persiapan kelas Fikri sendiri untuk meriahkan suasana ini? Bila kita orang kena duit kelas, beli barang, ada penita, lampu raya. Orang bincang-bincang tentang makanan. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang saya bersama dengan Bio daripada kelas 5 STEM A. Jadi Bio, untuk soalan Bio ni. Jadi apa perasaan Bio tentang majlis hari raya ni? Perasaan tentang majlis hari raya ni, saya rasa happy lah sebab dapat bergabung dengan 5 Al-Biru ni. Diorang pun meriah. Makanan pun banyak. Ada banyak lagi tu. Kalau nak tengok nanti datang lah. Okay, baik. Untuk soalan yang seterusnya, apakah pendapat Bio sendiri tentang perubahan cara kita menyambut majlis raya ni? Majlis raya. Ya, maknanya sebelum ni kita sambut dekat Bekaran kan? Sekarang kita sambutkan antara Rancah. Jadi apa pendapat Bio tentang cara penyambutan itu? Bagi saya, cara penyambutan tahun ni agak kurang mendapat sambutan lah. Sebab tahun lepas kita sama dekat dataran. So makanan semua sekolah yang uruskan, air pun sekolah yang uruskan, ada persembahan, ada pertandingan. So dia meriah. Mbak kata lagu Heroes ni meriah lain macam.
Tapi kalau tahun ni tak meriah macam tahun lepas lah. Sebab raya dalam kelas. Kalau nak beraya ke kelas pun macam berisiko. So dia tak berapa nak best. Dia tak meriah sangat. So dalam kelas je. Lepas tu kena potluck. Makanan pun banyak sangat. Dia macam membazir tau. So tak apalah, ni dah last year kan. So kita kena menghargai sekolah sebab tetap membuat jamuan raya. Itu je lah kot pendapat saya. Baik, terima kasih Gio. Terima kasih. Bye. Itu saja agenda kita pada hari ini. Kami daripada TV PSS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.